lapar nasi belok. Siap lah lauk ni. Kasih lu mata. Ada orang tengok kau tu. Tu tengok gapo tu. Dek kita buat lauk nasi kau. Nak tengok kita buat lauk nasi. Saya mau tengok kau. Saya mau tengok, jangan lupa tekan like, tekan share lu. Kita hari ni kita buat resipi daging goreng pula. Kita mari dengan menu daging pula. Daging goreng. Goreng apa ke panggil? Goreng biasa-biasa, goreng kapung, saya mau nak tengok. Tekanlah dulu mata. Sapok-sapok budak kapung. Okey, selepas ada kita nak buat daging ni dah, kita nak pergi nanak nasi dulu. Kita kena pergi nanak baru boleh buat resipi daging goreng biasa. Okey, kita minta kena nanak dulu . Hey. Okey. Meta. Kita minta dulu semeta ya, dalam 30 saat ya. Ani kerana ada abang-abang mai kedai minta tolong kita dah. Jangan lupa dah. Siap-siap warga Tom Yang semua 25 November dah. Tolong dia di penonton bola futsal. Bola futsal hak Tom Yang. Kat mana tu? Kat Negeri Sembilan, Kampung Sinawa kampung tu tak tahu dah. Dia main setak pukul 2 petang. Pukul 2 petang siapa buka berapa hak tu nak yak toleh. Hak tu nak toleh, tapi ada semualah piala hadiah nombor 1 kasar sikit RM5,000 hadiah nombor 1. Tapi nyesal bila ni kita weh. Penuh belakang dah pemain. Penuh belakang dah pemain. Okey, siapa-siapa hak nak pergi, hak minat, hak nak pergi sokong futsal ni boleh pergi kat Negeri Sembilan. Lama lagi tapi kak 25 hari bulan ni dia mula mai. Kita royak tahu dah dalam video ni. Kita harap-harap siap-siap warga Tom Yang tolong share belakang. Kita nak nampak seluruh dalam video ni. Tak ada apa dah. Okey, jangan lupa pergi tu. Pukul 2 petang je mai tu. Hak siapa hak minat futsal tu tak kira lelaki, tak kira puang. Apa? Lepas tu kedai-kedai mana hak turun juga dalam 32 tim ni boleh komen dalam kita, dalam budak kampung ni. Sekarang ni budak kampung sudah akak dah poster dia ni. Okey. Hal lain dah baca sendiri lah. Kita akak ni ni kita akak ni. Hal lain dah baca sendiri. Lagu-lagu mana dah. Okey. Baiklah, kita malah lewatkan masa nak pergi buat daging goreng kita ni. Orang tunggu daging goreng. Kita minta kena nak dulu sebelum ada buat daging goreng. Baiklah. Okey. Jangan lupa pergi tu. 25 November ni. Baiklah. Okey, jadi sudah lama orang tunggu kita buat nasi ni dah. Jadi sebelum kita nak buat daging tu, kita nak mari nanakkan nasi dulu dah. Kita mari basuh beras gapo dulu dah. Kita minta ampok kerja kita dah. Sama-sama ampok kerja minta nak makan daging goreng biasa macam yang kita buat ni dah. Jadi dia tengok video kita lama dah, dia minta nak makan lagu ni pula. Kita pun jenis makan pong. Dia mau suruh pakai wak selalu kita. Kita ni budak makan pong. Jadi siapa-siapa tu nak tengok resipi daging goreng biasa ni paling senang kali. Saya demo boleh tengok, boleh ikut dalam video ni. Daging goreng biasa kita. Okey, sudah siap. Kita basuh beras cocok-cocok dulu. Lepas tu kita getak atas dapur gas. Jadi petang ni bukan gapo dak, sebab petang ni dia kedai kita cuti setiap hari Selasa. Kedai kita cuti, jadi kita tak tahu nak pergi mana. Kita mari buat lauk nasi makan sendiri. Okey. Merah daging kita dah kita nak main potong. Daging kita pun urat saja daging kita pun. Kita kadang ada potong pun tak panas ke makan tadi. Kena ke tak urat gapo mujur tak cabut gigi weh. Bukan hok panas potong lagi tu lah ajar kawin tak panas potong lagi. Tengok gigi sekali dengan urat. Okey. Merah sudah siap daging kita basuh-basuh. Kita main sejak air dulu. Nasi pun sudah masak nasi. Nasi kita nanak ni. Sebelum buat daging tu kita mari carikan sayur-sayur gapo hok kita nak guna dalam daging. Tak ada payah kacang panjang hak kita boleh bawa. Lepas dah tu cili hak dah menapok cili bawang putih tu. Itu saja. Ikut tu hak kita bubuh tu. Itu pun boleh makan dah. Selepas ni kita mari step by kuali. Hak kita nak buat goreng daging kita ni, kita ambil kuali dulu. Kita tengok kuali kita basuh dulu. Walaupun kuali cuci dah kita basuh. Kita turunkan minyak. Okey, turunkan minyak. Okey, selepas ada minyak panas tu kita turun selalu bawang putih. Lepas tu turunkan daging kita. Kita goreng dulu layar-layar dalam minyak dulu nak uya.
Itu dengan minyak dulu biar masak dulu. Kita goreng-goreng daging kita dekat-dekat nak masak sikit dah. Biar pecah minyak kita turunkan air sikit. Sebab kita nak perasa dia, kita mau turunkan air sikit. Okey, selepas buat air dia kita buh kicap bukit. Kicap bukit kita cak-cak alih tu, lepas tu kita turun gula dan ajino. Kita turun, lepas tu selain tu kicap sotong. Kita turun, kita layan semua tu kita cukup rasa dah. Kita buat rasa semua dah. Simple sangat makan. Jadi dekat dia nak masak dah, kita acap puak sayur hok kita guna saat ni. Sayur ke apa dah? Bawang, kacang panjang, lada, itu saja. Bobo lah nak tanya buat lagu mana ni. Hok kita buat. Set demo tengok lagu mana, daging minyak, daging goreng biasa kita, boleh cek komen. Siap dah ku. Okey, nak boleh makan nasi dah ku. Okey, sudah siap daging goreng kita. Kita ambil daging, boleh pinggir dulu. Lepas tu set demo tengok lah lagu mana rupa, lagu mana lah daging goreng kita dah. Aku komen dah dalam video ni. Dalam video budak kampung. Okey, sudah siap nasi kita. Okey, sebab hari ni cuti. Tempat kita ya setiap hari Selasa dia cuti kedah. Jadi kita tak tahu nak gimana, bosan ke apa. Wah, mai buat lauk. Udah. Buat lauk ini kita buat resipi daging goreng. Boleh siapa-siapa nak save ke video kita. Udah boleh lah buat makan, tukar-tukar selera. Okey, baiklah. Kita minta kasih dulu lah. Siapa tengok video ni jangan lupa like, lupa share lah. Okey. Assalamualaikum.